Nama saya Muhammad Fazli bin Sahari. Saya sekarang ni di JDN memegang jawatan sebagai Ketua Unit Integriti, yang mana lebih fokus kepada urusan integriti dan urusan-urusan berkaitan dengan pencegahan rasuah lah untuk JDN. So, dari segi macam kepakaran more kepada ICT tu mungkin tak nampak di segi secara direct, tetapi indirectly tu saya akan menggunakan semua tools-tools yang ada berkaitan dengan ICT untuk kegunaan harian saya lah, macam tu. Pada pandangan saya, program AI at Work ni adalah satu program yang bagus untuk membantu penjawat awam, terutama di JDN lah, untuk mengembangkan idea-idea mereka melalui teknologi yang ada, terutamanya AI ini, untuk menghasilkan produktiviti kerja yang lebih berdaya saing ataupun lebih terkini selaras dengan kehendak kerajaan lah, yang mana kita sekarang menjurus kepada masyarakat digital dan juga kita nak mendigitalkan sektor awam. So untuk itu saya rasa ialah sesuatu yang sangat baik lah untuk penjawat awam dan terutamanya di JDN ini. Untuk soalan ini, saya rasa ia adalah sesuatu yang bertepatan kerana since AI ini pun boleh dikatakan baru juga di Malaysia ini, bermula dari beberapa tahun yang lepas. So jadi dia boleh memberikan platform lah kepada penjawat awam, terutama di pegawai-pegawai JDN, untuk memahami ataupun mempelajari kaedah-kaedah yang lebih baik dalam membantu urusan kerja mereka menjadi lebih cepat dan juga lebih tersusun dan teratur selaras dengan situasi semasa lah, iaitu memerlukan penggunaan teknologi yang lebih baik kepada kerajaan yang lebih baik. Yang ini agak tricky bagi saya untuk jawab sebab memandangkan kita adalah kerajaan. So mengharapkan dengan adanya AI yang di bawah Gemini ini, so maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kerajaan yang dikongsikan ataupun diguna pakai sebagai data di dalam urusan kita tu, dia akan maksudnya di dalam within Gemini punya platform itu sahajalah, supaya maklumat-maklumat terperingkat yang ada dalam jabatan dapat dikawal dan tidak tersebar dengan secara meluas lah, memandangkan sekarang ni terlalu banyak sangat isu-isu viral di luar sana yang mungkin boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam. So jadi dengan adanya AI ini boleh membantu urusan kerja penjawat awam supaya menjadi lebih baiklah untuk urusan itu, samping menjaga keselamatan data itu sendiri.